Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Assalamualaikum. Selamat pagi. So pagi ni kita nak tunjuk lah, ataupun kita nak beritahu lah macam mana kadang-kadang tu kita tak sedap, kita tak tahu pasal apa pokok kita tu, baik pokok bunga ke, pokok buah ke, pokok apa tu yang kita tanam tu dia tak sihat. Tambah-tambah pokok yang kita tanam dalam pasu, pokok kita tu tak sihat, jadi kita tak perasan. Sebab apa? Sebab pokok ni kadang-kadang dia ada jenis yang suka ayak, dia suka lembab. Sebab tu tahu kalau beli pokok tu, beli pokok dengan tanah, kita tengok kadang-kadang dia tanam tanah tu dalam tanah selut. Pasal tanah selut tu dia pegang ayak lama. Tengah tu dia tanam dalam tanah yang macam pasyak-pasyak sikit. Tanah yang apa, yang orang kata dia tak pegang ayak. Bila kita juroi tu ayak dia turun terus. So kita kena tengok jenis pokok. Sebab tu kita kena pastikan lah pasal apa pokok kita tak sihat. Kalau pokok tu jenis memang kena ayak banyak, makna dia tanah yang kita pakai tu tak betul. Tapi kalau pokok tu memang tak perlukan ayak yang banyak, jadi kita kena pastikan kita punya pasu yang kita beli tu. Kadang-kadang lubang pasu tu dia tak cukup. Kadang-kadang kita beli pasu tengok murah, kita beli, kualiti dia pun memang ada, tapi kadang-kadang ada juga kesilapan dekat pasu tu. So tunggu sekejap, ni Wan tunjuk pasu yang kadang-kadang tu silap masa kita beli, kita pilih. So kalau kita tengok pasu ni, dia ada lubang dia 4. Tapi tengok, kalau kita tengok kat tepi tu, lubang dia ni semua dia duduk memang betul-betul dia di apa? Betul-betul di atas lantai ni lubang dia ni. Jadi bila kita letak di atas lantai ni, tambah-tambah kalau lantai yang lincin ni, tile ke apa ke, ataupun simen di rumah ni, pasu ni, ayak dia takkan keluar dengan betul. Jadi pokok kita memang tak sihat, ayak akan bertakung. Jadi tak kisahlah pasunya mana pun, kalau kita tuang ayak, kita nak tahu betul tak betul keadaan tanah kita tu, ataupun keadaan pasu kita tu, ataupun apa dah jadi lepas kita tanam pokok tu. Bila kita siram pokok kita tu, kita kena pastikan ayak dia turun dengan kadar yang cepat. So kita boleh tengok lah, kita siram tu ya, dia terus turun. Tapi kalau kita siram dia tunggu lama sikit nak turun, tu tanah tu dah ada problem. So sama ada kita korek dia balik. Kalau dulu dia tak ada problem, sekarang ni dia ada problem, mana dia tanah dia tu dah keras. Jadi kita kena gembokkan tanah tu, pastikan ayak tu turun dengan cepat. Tapi kalau kata tengah tu dia memang apa, pasu dia sendiri dia yang bermasalah ni. So pasu ni murah kita beli dan bagus juga, dia dah 5-6 tahun dah tak pecah tak apa, dia cukup tebal. Dan harga dia pun masa kita beli dulu tu cuma RM2 je. RM RM2. So memang cukup tebal. Ni dah 5 tahun dah, tak jadi apa lagi, kita duk tanam macam-macam dah. Tapi dia cuma masalah dia satu tu yang ni.
Lubang dia ni dah terlampau bawah sangat dah. Okey. So sama ada kita drill lagi lubang bawah ni, jadi lubang ni okey. Okey, saya ada takat ni. Jadi dia takkan sekat ayak daripada keluar. Okey, so ayak tu boleh keluar daripada sini, lepas tu keluar tepi ni. Okay. So yang ni kita pakai lama dah, kita tak ada masalah banyak sangat pasal kita tanam dia atas lantai kita ni, bukan lantai simen. Okey, dia lantai batu yang susun tu, jadi dia memang ada lubang-lubang, jadi ayak dia memang keluar. Walaupun dia buat keadaan macam ni. Tapi kalau pasu ni kita letak ke simen, pokok kita semua akan ada masalah. Pasal ayak dia tu tak cukup. Okey. Ayak dia tu tak cukup turun dengan cepat lah. Okey. So apa kita perlu buat, sama ada kita drill dia. Okey. Kalau kita ada drill, okey, kita drill dia buat lubang besar je. Tapi kadang-kadang drill tu lambat. So cara yang baik sekali, yang cepat sekali kita nak buat benda ni, kita pergi kedai DIY ke, kedai mana ke, kedai kayu ke, kedai apa ke, kita beli benda ni. Ni soldering ni. Ni alat untuk timpal timah. Okey, soldering. Jadi bila kita bagi dia panas tu, kita cucuk dia kat sini. Jadi dia lagi cepat. Kalau drill ni dia lambat. Okey, drill dia lambat. Okey, yang ni dia cukup cepat bila dia dah cukup panas. Jadi drill lambat. Jadi baik guna yang ni, kita cucukkan lubang dia kat sini. Berapa banyak lubang yang kita perlu cucuk. Okey. So bila ada alat ni, satu kena jaga. Kalau ada anak-anak kecil tu tak boleh lah bagi mereka dekat. Pasal dia memang panas sangat-sangat. Takut dia orang ambil, kita tertinggal ataupun walaupun kita dah off dia dah, dia memang panas. Sementara dia nak tunggu dia sejuk, takut budak-budak pegang. Jadi pastikan jangan ada kanak-kanak dekat lah. Okey. Kalau mereka nak tengok kita buat boleh, tapi kita kena pastikan mereka tak pegang. Okey. Dan kita pastikan kita off benda ni. Dan kalau dah kita memang tak mau nak guna dah, lepas off dia tu, kita celup dia dalam ayak. Tapi celup sampai tekat ni je lah. Jangan celup semua habis, nanti rosak. Okey, masa nak celup tu pastikan elektrik tu dah tutup. Okey, kita dah cabut dah semua dah. Cuma kita nak sejukkan dia cepat, kita celup dia dalam ayak. Kalau kita nak sejukkan dia cepat. Okey. So tengok ni lampu dia dah menyala dah tu. Okey. So kita test tengok kalau dia cukup panas ke tak. Bila dia dah cukup panas dah, senang dah. Okey. Jadi kita ambil lubang tengah ni satu. Okey. Jadi dah cucuk lah. Bila dia dah cukup panas, dia akan senang dia masuk. Okey. Kalau kita nak besar sikit lubang tu, kita goyang-goyang lah. Okey, so kita dapat dah lubang. Tapi satu tak cukup. Memang dia kena ada lubang yang banyak supaya ayak tu keluar cepat. Kalau kita drill lubang dia besar lah, tak payahlah banyak-banyak. Tapi yang ni lubang dia kecil-kecil, kita buat dengan yang ni nak cepat. Jadi kita pastikan lubang dia cukup banyak untuk ayak dia keluar.
Okey. Okey. So, cukup cepat. Okey. Sudah siap dah. Okey, lagi satu. Kadang-kadang kita pun orang kata apa? Kita nak tanam anak benih ke apa kan. Jadi kita boleh buat DIY lah. Okey. So, kita tutup dulu sini kuat sekejap. Okey. Tapi ambil kalau kata ada benda apa yang kita nak DIY untuk kita tanam benih pokok. Okay, so kalau kita nak tanam benih pokok ke apa, sebelum kita ubah dia kat tanah ke ataupun pasu yang lebih besar ke apa ke. Okay, so kita apa yang kita boleh buat ni, botol minyak masak ni. Okay, kita beli botol minyak masak tu, kita potong dia punya yang atas ni, kita potong dia. Okay, jadi kita potong dia pun guna benda ni juga. Okay, kita potong dia pun kita guna benda ni juga. Lepas tu kita pastikan lubang dia cukup banyak di bawah ni. Di bawah ataupun di tepi pun tak apa. Okey. Supaya air tu mengalir dengan cepat.
Ha, dekat atas ni pun kita boleh buat juga. Kita buat di atas ni juga. Supaya air tu boleh mengalir dengan cepat. Okey. So, banyak lubang lah kita ni. Okey, kalau kita guna benda ni tak apa. Kita buat lubang yang banyak, lubang dia kecil-kecil, jadi tanah tak keluar. Okey, tapi air semua akan keluar pelan-pelan dan bagus untuk pernafasan apa? Dia ni akak-akak tu. Okey, senang. Okey, so yang ni semua kita boleh buat untuk orang kata tanam benih pokok. Jadi tak payahlah nak beli plastik hitam tu kan. Lepas tu plastik hitam tu pula, lepas kita dah ambil dia tu, plastik tu akan rosak. Lepas tu dia beli lain pula, beli lagi. So yang ni boleh pakai banyak kali. 100 kali pun dia tak pecah. Okey. So kalau nak nak tanam benih ni, guna botol macam ni. Okey. Untuk jimat. Okey. Cuma pastikan tebuk lubang lah, lebih banyak. Bila dia dah panas dia cukup cepat. Itu senang daripada nak guna drill. Okey. So kita korek dah tu. Kalau kata kita korek tu lubang, lepas tu kita bubuh tanah. Bila kita jurus tu, kita tengok air tu takung lagi, mana ada lubang dia ni tak cukup. So kita kena korek banyak lagi. Okay, tapi yang ni dah cukup banyak dah ni. So cukup cepat guna benda ni. Mudah. Lepas tu jimat, kita tanam benih. Tapi kalau besar-besar macam ni pun, kalau kata kita tanam pokok cabai ke apa, kalau kita tak sempat nak ubah dia ke pasu lain pun, pasu besar ni pun dia dah cukup lah. Boleh tinggal terus je. Boleh buat dia bagi jadi pasu. Dan pokok cabai kita pun dah boleh
berbunga dah dalam ni, dah berbuah. Okey, jadi tak payah ubah-ubah dah. Sebab tu yang ni lagi bagus lah untuk kita buat apa? Tanam benih tu. Okey, kalau kita nak tanam terus pun boleh. Macam pokok-pokok cabai. Okey, so sekian saja untuk kali ini. Okey, macam mana kita nak pastikan okey kita punya pokok tu sihat. Okey, dan juga macam mana kita nak boleh buat sendiri. Okey. Kita beli pasu. Kalau kita rasa pasu tu murah, walaupun lubang dia tak cukup, kita buat lubang dia sendiri. Okey, ataupun ni macam Wan guna ni, kita pakai botol minyak masak tu. Okey, kita potong semua pakai benda ni, mudah. Lepas tu kita boleh buat tanam benih ataupun terus tanam pokok sendiri kalau botol kita tu cukup besar. Untuk kita buat apa? Buat pasu. Okey. Tapi kalau nak pasu yang cantik kena beli kat kedai lah. Okey. Kalau pakai kita nak tanam benih lah apa, tak perlukan pasu yang cantik pun. Okey. So Assalamualaikum untuk kali ini. So, bye.